Sebenarnya untuk cikgu podcast ni semasa pelancaran oleh Datuk KPPM sendiri, ini satu inisiatif kita untuk memastikan penyebaran maklumat kepada semua warga pendidik di luar sana dapat disampaikan dengan cara yang very relax lah. Sebab tu minat pada sukan tu ada pada diri saya lah. Sebab tu mesti you never walk alone. Dia Ada selit tu. You never walk alone. pelajar-pelajar kita yang aktif co-curriculum tu akan menjadi pelajar yang cemerlang lah. Terbukti banyak lah. Baru ni SPM pun pelajar kita yang mewakili bola sepak di peringkat MSSM dapat 9A+. Jadi kejayaan tu akan capai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam maju Johor, salam pendidikan Johor mendahului, salam Johor Links. Cikgu Podcast dibawakan kepada anda oleh Kelab Sukan dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pertumbuhan Teknologi dan Inovasi Pendidikan Malaysia dan dirakamkan dari Studio Penyiaran Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Santai-santai janji Sampai. Episod kali ini saya Cikgu Ali ditemani dengan hos yang lain. Saya perkenalkan terus Cikgu Anip. Selamat datang ke Sofa Cikgu Podcast. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Dan juga Cikgu Muhammad Mustaqim juga selamat datang ke studio pada hari ini Terima kasih. bersama dengan episod yang cukup eksklusif pada hari ini. Ya, betul. Okey, dan episod kali ini untuk makluman penonton sekalian dibawakan kepada anda oleh Hubs Robotics, Inspiring Young Geniuses, yang mana Hubs Robotics merupakan satu syarikat yang menjalankan latihan berkenaan dengan robotics dan disokong penuh oleh produk-produknya seperti G2 Mac, G2 Beast, G2 Snow dan G2 Shogun. Boleh sertai community Hubs Robotics dalam link yang dipaparkan dan promo kod G2RC25 serta diskaun 5% untuk 30 sekolah awal yang mendaftar. Okey, episod kali ini memang cukup eksklusif. Kita terus kenalkan kepada panel kita pada hari ini. Jadi, tanpa membuang masa dengan ini, saya perkenalkan panel kita untuk episod khas Cikgu Podcast pada hari ini. Saya perkenalkan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Hanafi bin Samad, Pengarah Pendidikan Negeri Johor. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa perasaan hari ini dapat berada di sofa Cikgu Podcast sebagai panel hari ini? Sebenarnya untuk cikgu podcast ni semasa pelancaran oleh Datuk KPPM sendiri, dalam kita mengatakan ini satu inisiatif kita untuk memastikan penyebaran maklumat kepada semua warga pendidik pendidikan di luar sana dapat disampaikan dengan cara yang very relax lah agar mereka faham bentuk kita. Sebab kita menggunakan pelbagai medium untuk memastikan segala maklumat dasar kementerian dah sampaikan kepada semua pihak agar mereka jelas apa yang kita nak sampaikan. Dan dalam kesempatan ini bila berada di studio Cikgu Podcast ni, nak kata gementar, adalah bergementar sikit. sebab ni pengalaman lah bila kita berhadapan dengan kamera sebagainya. Walaupun kita dah lama sebagai seorang guru, tapi bila hadapan dengan audiens kita yang pelbagai, kita akan mendapat satu sikap lah, bukan sikap, lebih kepada kita punya perasaan. Perasaan kita punya feeling lah. Feeling kita tak menentu kadang-kadang sebagainya. Jadi bila nak susun kata-kata boleh bercakap dia, tak ada masalah. Tapi dari segi poin yang nak disampaikan jelas. Tapi yang utamanya saya menyeru semua yang warga pendidikan bukan sahaja Johor dan di negara kita untuk sama-sama ikuti Cikgu Podcast ini agar sama-sama dapat kita faham ni apa itu hajat sebenar Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita melaksanakan pendidikan berkualiti bukan sahaja di Johor tapi di seluruh negara kita. Sebab itulah satu usaha murni untuk kita pastikan dapat kita capai perkara itu. Sebab pendidikan ni very progressive, very dynamic. Dia macam telefon lah. Bila keluar sekejap satu model baru, terus berubah. Sama dengan pendidikan. Pendidikan dengan dunia yang sekarang ini, tu yang orang kata borderless world kan, berubah. Jadi bila sesuatu berubah, kita sama-sama kena pastikan apa peranan kita sebagai guru. Tapi yang pentingnya peranan guru tu tetap ada. Sebab tak boleh kita gantikan peranan guru, sebab guru menjadi satu dari segi dia punya feeling, dia punya passion, dia punya feeling tu, ada roh sebagai seorang guru tu yang paling utama sekali kita sebagai seorang pendidik sebagainya. Sebab kalau kita nak suruh pihak-pihak lain jadi guru, sebab kita sebagai cikgu, kita yang pendidik cikgu ni kan, tu namanya cikgu. Bila once a teacher, will always be a teacher. Sampai bila orang panggil cikgu. Cikgu Anip lah, Cikgu Ali lah, walaupun pendebat terbaik di pengesahan kan. Tak panggil cikgu, tak ada panggil pendebat terbaik kan.
cikgu mustaqim lah. Macam saya juga cikgu kan, bagi cikgu-cikgu. Pertama sekali terima kasih kepada cikgu saya, cikgu-cikgu yang ada di luar tu. Sebab saya masih ingat lagi lah. Saya bersekolah di daerah Muar. Di daerah Muar. Di sekolah kebangsaan Ismail 2. Orang panggil Ismail School dulu. Okey. Jadi bila keadaan di sekolah tu yang banyak pendidikan di sekolah yang banyak membimbing saya lah dari segi pengurusan sebenarnya. Sebab semasa di sekolah tu lah, cikgu-cikgu saya pastikan cikgu-cikgu saya memang masuk kelas. Dari dulu ada peperiksaan penilaian darjah 5 kan. Masuk ke kelas dan mereka akan mengajar. Dulu bila dah peperiksaan darjah 5, darjah 6 tu kata orang honeymoon je. Tapi dari darjah 6 tu lah banyak aktiviti sukan dikaitkan dengan kita. Dan saya masih ingat lagi lah semasa di sekolah rendah tu lah. Kegiatan sukannya amat baik di Muar, di sekolah saya, National School tu, saya panggil tu, National School. Dan saya teringat lagi pertandingan hoki tahun 82, Pakistan lawan Jerman. Dia tengok, buat ke Dewan Ramai, tengoklah TV yang kecil tu. Ramai-ramai tu sekolah tu. Kita tahulah nama-nama pemain hoki, Syahbaz Ahmad sebagainya. Lepas tu minat pada sukan tu ada pada diri saya lah. Sebab tu mesti you never walk alone. Kalau tua dulu ada PJSK mesti makan penuh lah. Dia Ada selit tu. You never walk. sebab minat tu tak ada lah. Sebab saya percaya pelajar-pelajar kita yang aktif co-curriculum tu akan menjadi pelajar yang cemerlang lah. Terbukti banyak lah. Baru ni SPM pun pelajar kita yang mewakili bola sepak di peringkat MSSM dapat 9A+. Jadi kejayaan tu akan capai lah. Kita galakkan semua untuk dari pelibatan tu yang paling penting sekali. Jadi tadi sebenarnya kita dah banyak mengetahui bahawa bagaimana JPN, Kementerian Pendidikan sendiri dah menyebarluaskan berkenaan dengan pentaksiran berdasarkan sekolah dengan komponen-komponennya seperti PBD, kita ada PJSK, psikometrik, SEGA dan sebagainya. Dan soalannya, apa harapan Tuan sebagai pemimpin tertinggi di Jabatan JPN Johor ni terhadap pelaksanaan atau PBS? Dia setiap perkara tu akan ada cabaran, challenge pada kita sebagai pendidik. Tak kira di mana, tapi saya percaya every transformation tu begin from the classroom. Bermula dari bilik belajar. Yang utamanya dari segi cabaran kita hadapi tu, kita kena hadapinya dengan penuh yakin. Sebab pendidikan kita adalah pendidikan antara yang terbaik di dunia. Itu terbukti dari pencapaian pelajar kita semasa peperiksaan atau aktiviti-aktiviti di luar peringkat antarabangsa. Kalau nak katakan robotik tu, memang setiap tahun ada wakil Malaysia. Tahun lepas kita johan keseluruhan untuk World Robotic Olympiad. Sebelum tu pun bekas sekolah saya sebenarnya pernah jadi juara dunia. Masa saya pengetua sekolah tu. Sekolah Datuk Jaafar di Johor. Saya pengetua tu. Pelajar saya 3 orang masuk di New Delhi, mereka jadi juara dunia. Itu first time saya jadi pengetua. Jadi bila saya lihat pelajar kita ni, they can do wonders, they can do miracles if they given proper guideline untuk dibuat satu kerja. Itu paling utama sekali. They can create miracles. Sebab tu dari PBS walaupun pelbagai cabaran, tapi saya yakin dengan kerjasama semua pihak. Yang pertama dari segi pihak guru sendiri, anak-anak murid sendiri, ibu bapa perlu mainkan peranan, komuniti perlu peranan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan perlu mainkan peranan. Dan saya yakin bila kerjasama yang erat itu ada, insya-Allah segala cabaran tu dapat kita hadapi. Sebab dari segi kita mesti ada satu perubahan minda dari segi untuk PBS ni. Sebab ialah kita pun sudah faham bentuk peperiksaan yang dulu kita zaman saya lah kata penilaian darjah 5. Sekarang peperiksaan ni lebih menyeluruh, lebih inklusif, lebih holistik. Dia lihat keseluruhan pencapaian pelajar tu. Bagaimana pelajar tu di bidang kalau kita lihat dari bidang kesehatannya kan. Kalau saya buat segak, saya rasa keluar habis terus rasanya. Susah juga tu kan. Sebab tu bila semua pihak main peranan, sebab tu kita perlu dari segi kerjanya. Sebab dari segi custodian ni berbeza-beza. Kalau segak dan sebagainya di bawah pembelajaran. Kalau PAJSK dengan psikometrik bawah pembangunan murid. Kalau untuk peperiksaan awam di bawah SPP lah, sektor penilaian peperiksaan. Jadi kita kena ada budaya kerja secara sistemik. Semua pihak mesti berganding bahu, semua bersama-sama dengan satu sama lain untuk mereka bekerja ke arah utamanya dua saja, ke kualiti sekolah dan ke perjanjian murid. Itu yang paling utama sekali. Sebab bila sistemik
budaya kita createkan dari segi kerja-kerja tu, kita dapat capai perkara itu. Harapan yang utama saya harap semua guru-guru kita, tak kira di mana berada, akan melaksanakan perkara ini dengan penuh integriti. Sebab integriti itu penting dari segi pendidikan kita. Dan kita yakin bila guru melaksanakan pentadbiran secara integriti, hasilnya akan datang sendiri. Kita akan nilai, gauge the student performance berdasarkan kompeten mereka. Dan bila kompeten pelajar itu belum capai tahap kompeten yang minimum, kita sebagai guru perlu merangka intervensi yang perlu dilaksanakan. Dan guru lebih tahu, lebih kenal anak muridnya. Sebab tu bila kita tengok psikometrik ni, dia tahu ada pelajar tu kinestetik dia suka kegiatan pergerakan, ada yang suka audio mendengar. Jadi kita kena gunakan segala keupayaan yang kita ada untuk pastikan potensi anak-anak murid kita dapat kita capai. Itu yang saya katakan. Bila pelajar ni dia bagi satu ruang, tapi dengan guideline yang betul daripada guru-guru, insya-Allah mereka akan dapat melakukan sesuatu yang penuh keajaiban. Dan saya yakin di Johor, kita banyak pelajar-pelajar kita yang cemerlang. Sebab rakan-rakan boleh tahu, Johor leads. Johor mesti mendahului. Itu yang paling utama sekali. Mendahului dari segi segenap perkara-perkara yang kita nak. Bukan hanya dari segi kurikulum. Dari segi co-curriculum pun kita nak capai perkara itu. Itu yang paling utama sekali. Dan saya yakin dengan kerjasama guru-guru kita yang ada, bersama dengan anak murid kita yang ada, 500,000 lebih anak murid kita, 40,000 orang guru, kita dapat capai perkara ini. Dan harapan saya agar pelaksanaannya kita lakukan dengan penuh integriti, dengan penuh yakin, dan insya-Allah harapan kita anak didik kita akan menjadi anak didik yang cemerlang, yang penuh dengan berkualiti. Itulah tadi. Harapan way forward daripada pemimpin tertinggi kita. Saya sama tak ada ruang nak tanya sebab tuan dah jawab semua dah. Sebab yang utama ni pada saya, pendidikan kita sekarang kita bersaing sesama kita lah. Kita akan lihat penambahbaikan kita lakukan. Kalau tahun ni kita dapat katakan 5 orang straight A, tahun depan ada 10. Kalau tahun ni kelulusan 95% SPM, kita naik 100%. Kita bersaing dengan diri kita, tetapi kita ada satu standard kita yang tinggi. Kita nak bandingkan kita dengan negara-negara luar juga. Sebab anak murid kita yang cemerlang dengan yang sambung pelajar, lepas ni akan di dunia pekerjaan akan bersaing dengan pihak-pihak yang lain, anak yang lain. Jadi itu yang paling penting. Dan saya yakin pendidikan kita ni adalah bertaraf di dunia dan kita boleh capai perkara itu. Itulah harapan saya dan juga rakan-rakan di jabatan dan rakan-rakan semua. Saya menyerulah guru-guru kita akan sentiasa melaksanakan perkara dengan penuh integriti, penuh komitmen, penuh rasa kata English apa? Passion ya. Kadang-kadang kata passion kan mesti ada roh guru tu kena ada. Itu yang paling utama sebab tanpa sikap memang macam itu susah kita. Dan yang paling utama keikhlasan perlu ada dari kita sebagai seorang pendidik. Kita halalkan segala ilmu kita bagi pada anak murid kita. Yalah, kalau anak murid kita, saya rasa yang 3 orang ni pun nakal juga kat sekolah ni. Kat Pedas Sibul kan. Jadi Saya tak sempat tanya apa-apa. sama juga kan. Macam saya di sekolah rendah, di sekolah menengah dulu sama juga. Tuan sekolah menengah di mana? Saya sekolah menengah mula-mula di sekolah menengah kebangsaan Parit Bunga. Okey. Kemudian saya berpindah ke sekolah menengah kebangsaan Datuk Seri Amar Diraja di Muar juga. Sebab tu saya kepentingan tu penting sebab dari segi alam persekolahan itulah yang mendidik kita sebagainya. Jadi cikgu-cikgu kita perlu mengamalkan sikap ikhlas tu saya rasa yang paling utama sekali. Dan ialah sebagai seorang guru saya katakan tadi, bila kita jadi guru, pandangan masyarakat kepada kita adalah tinggi. Dan kita perlu laksanakan amanah yang dibagi pada kita dengan penuh jujur, ikhlas dan integriti. Dan kita lakukan yang terbaik. Sebab bila kita dah lakukan semua, kita berdoa kepada Allah SWT, doakan kejayaan anak-anak murid kita. Tak kira lah anak murid kita bekerja sebagai apa, dia tetap anak murid kita. Itu yang paling utama sekali. Sebab saya ni bila saya berjumpa dengan anak-anak murid kita, satu kita terasa diri kita dah tua lah. Sebab sekarang dulu anak kita mengajar anak murid kita. Sekarang anak murid kita lah bertanya dengan kita, cikgu tolong cikgu anak saya masuk sekolah. Dia satu. Masuk perempuan. Dah bawa anak Anak murid dah bawa anak dia. Tapi yang kita boleh yang boleh kita bantu lah ikut kepentingan dan ikut kesesuaian lah. Sebab tu yang paling. Sebab tu cikgu ni satu kerja yang murni.
yang perlu kita laksanakan dengan betul lah, dengan baiklah kerja kita. Sebab dia punya perks-nya akan sampai bila anak murid kita dah berjaya nanti. Betul. Kita tak mengharapkan mereka mengatakan nama kita, Ya. tetapi anak murid kita sendiri yang tahulah. Macam saya pun bila hari guru tu, saya sempat lagi mengucapkan hari guru pada guru-guru saya lah. Ada lagi yang masih lagi yang bersara tapi masih lagi berhubungan dengan saya, tu yang paling utama sekali. Jadi harapan saya kepada semua guru, semua warga pendidikan, dia bukan hanya guru, sebab kadang-kadang yang paling utama sekali dalam pendidikan ni, kita ada dari segi guru kita memang guru terlibat, tapi dari segi kita punya pihak AKP kita Betul. yang banyak membantu dari segi pengurusan. Macam kalau sekolah rendah, ada PPM kita untuk prasekolah kita, pendidik khas kita, dia banyak membantu. Jadi semua pihak perlu bekerjasama. Macam PBS ni juga lah. Mereka pun perlu bekerjasama, tenangkan, maklum kepada anak-anak bagaimana bila kelas sentiasa aktif. Tugas ni amat penting. Itu yang saya nak sampaikan di sinilah. Jadi terima kasih kepada Cikgu Podcast. InsyaAllah kita akan bagi ruang lain untuk berjumpa, untuk kita terangkan apa hasrat kita, tujuan kita untuk pendidikan Johor di masa akan datang. Itu yang paling utama. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengarah kita, panjang lebar, padat, teaching just not because of profession but also by passion. Nampak tak? Dia dah mula cakap tu lah. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Hanafi bin Samad, Pengarah Pendidikan Negeri Johor, atas kesediaan berada di sofa Cikgu Podcast. Terima kasih juga kepada rakan-rakan dalam episod kita eksklusif bersama dengan pemimpin nombor 1 dalam Johor. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Tuan, dan kita jumpa dalam episod akan datang dalam Cikgu Podcast. Santai-santai janji sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih.